Kalau kita bercakap tentang hobi memancing, selalunya cerita-cerita yang kita dengar semuanya pasal ikan besar, tempat pot rahsia atau pengalaman seronok bersendirian di tepi sungai. Tapi tidak untuk cerita kali ini. Ini kisah tentang sesuatu yang lelaki itu bawa pulang. Sesuatu yang sepatutnya dibiarkan sahaja di tempat asalnya. Kisah ini bermula di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan paya bakau dekat dengan sebuah sungai yang penduduk panggil Sungai Mati. Nama itu pun dah cukup berat bunyinya. Tapi peliknya, sungai itu tetap jadi pilihan kaki pancing katanya. Banyak ikan besar tapi jarang-jarang ada yang berani turun seorang diri. Lelaki yang aku nak ceritakan ini, kita panggil saja dia Azman. Seorang pemancing tegar. Sejenis orang yang bila dengar ada sungai belum diterokai, dia mesti nak cuba. Satu pagi Azman bangun awal. Bawa kelengkapan pancing, sebotol air, sebatang rokok. Dia pacu motosikalnya ke arah Sungai Mati. Matahari masih malu-malu di celah kabus waktu itu. Sampai di tebing sungai, Azman perasan satu benda pelik. Ada sebatang joran pancing tercacak tegak dekat pangkal pokok berdekatan air. Dari jauh, joran itu nampak baru. Reel berkilat, tali masih tegang seolah-olah sedang menahan sesuatu. Macam orang tinggal tergesa-gesa. Azman tercuit rasa ingin tahu. Dia hampiri joran itu. Yang pelik, tak ada sesiapa pun kelihatan di sekitar. Tiada suara. Tiada tanda-tanda orang berkemah. Cuma joran itu seolah-olah memanggil-manggil dia. Tanpa berfikir panjang, Azman capai joran tersebut. Dan waktu dia genggam, terasa ada sesuatu macam kejutan halus menjalar dari pemegang joran ke lengannya. Sejuk, meremang bulu roma. Azman cuba tarik perlahan-lahan konon nak tengok kalau ada ikan tersangkut. Tapi tali pancing itu berat, macam tersangkut pada sesuatu yang besar atau sesuatu yang enggan dilepaskan. Dia pulas-pulas reel, cuba mengarau. Tiba-tiba, dari dasar sungai, timbul buih-buih besar. Air bergolak perlahan. Azman berundur setapak. Tapi tangan dia masih genggam joran itu erat. Seakan ada kekuatan lain yang tak membenarkan dia melepaskannya. Dalam hatinya mula timbul rasa tak sedap. Dia toleh kiri, kanan. Sungai itu, walaupun waktu siang, terasa makin suram. Seakan-akan cahaya matahari tertahan di balik kabus. Dan di hujung pandangan, di seberang sungai, Azman nampak sesuatu. Bayang tubuh seseorang kurus tinggi berdiri tegak memerhati dia. Tak bergerak, tak berkelip. Azman terkejut. Tapi anehnya, badan dia kaku, tak mampu bergerak walau setapak. Bayang itu perlahan-lahan melangkah ke arah sungai. Melangkah dan terus berjalan ke dalam air seolah-olah dasar sungai itu tanah pejal. Dan makin lama, makin dekat. Makin jelas kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong. Azman cuba lepaskan joran. Tapi genggaman tangan dia keras membatu. Seperti ada tangan kedua menggenggam joran itu dari dalam. Saat bayang itu hampir sampai ke tengah sungai, sungai itu tiba-tiba berubah warna. Dari jernih menjadi pekat hitam berlendir. Azman dalam hati membaca apa-apa doa yang dia ingat. Dia kerahkan seluruh tenaga. Akhirnya berjaya campak joran itu semula ke sungai. Saat joran mencecah air, bayang tubuh itu berhenti. Kemudian perlahan-lahan lesap ke dalam kabus. Azman, tanpa menoleh ke belakang, terus lari ke motosikal. Enjin motosikal hampir tak menyala, dek gementar tangannya. Akhirnya dia berjaya pulang ke rumah. Sampai di rumah, badan dia menggigil. Demam panas 3 hari, mengigau tak tentu arah. Dalam igauan, dia berulang kali sebut satu ayat. Aku pulangkan, aku pulangkan. Orang tua kampung kata, joran itu mungkin bukan milik manusia biasa. Mungkin milik sesuatu yang menjaga Sungai Mati. Mungkin azimat. Atau mungkin juga umpan. Sejak hari itu, Azman tidak lagi berani memancing di tempat asing. Dan Sungai Mati terus kekal misteri, tak banyak orang berani singgah. Takut ada umpan lain yang menunggu.
Kisah kedua ni pula tentang umpan. Kalau kau tanya orang lama dalam dunia memancing, ada satu nasihat yang mereka akan ulang-ulang. Kalau kau dengar sesuatu panggil masa memancing, jangan jawab. Ini kisah tentang seorang pemuda bernama Faris. Anak jati bandar, tapi ada darah kampung dari ayahnya. Cuti hujung minggu, diajak oleh sepupunya, Haikal, untuk memancing di satu lokasi rahsia. Tempat itu tak ada dalam peta, terletak jauh ke dalam hutan simpan. Perlu tempuh jalan tanah merah dan parit kecil sebelum sampai. Sampai saja di situ, Faris rasa lain macam. Sungai itu bukan biasa. Airnya tak jernih tapi berkilat seperti kaca. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada bunyi cengkerik, tak ada burung. Cuma bunyi air mengalir perlahan-lahan seolah-olah sungai itu bernafas. Mereka pasang kemah kecil, cucuk joran tepi tebing dan mulakan menunggu. Petang itu sunyi. Tapi anehnya, ikan seperti menggila. Setiap kali baling umpan, sekejap saja mata kail disambar. Faris teruja. Dalam masa sejam, hampir penuh satu bakul kecil. Matahari makin rendah. Langit mula bertukar merah pekat. Haikal cakap, dah cukup. Kita balik. Tempat ni tak elok lepak lama-lama. Tapi Faris tak puas. Dia kata nak baling sekali lagi. Sekali saja. Haikal tak tunggu. Dia mula kemas barang. Faris lemparkan mata kailnya jauh ke tengah sungai. Tali pancing tegang. Masa itulah dia dengar bisikan halu sayup dari arah air. Suara perempuan. Sini, sini. Dekat sikit. Faris pandang keliling. Tak ada siapa. Dia cuba nak kerah akal waras, mungkin angin, mungkin daun. Tapi suara itu makin jelas. Lepaskan umpan tu. Aku tunggu. Tangannya sejuk. Punggungnya berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Dia cuba tarik semula jorannya. Tapi tali pancing terasa ditarik balik dari dasar sungai. Seolah-olah sesuatu mahu dia masuk lebih dalam. Tiba-tiba air di tengah sungai mula berpusar. Pusaran itu membesar, membentuk corong seperti lubang ke dunia lain. Faris panik. Dia jerit panggil Haikal. Tapi suaranya seakan tersekat di kerongkong. Dalam sekelip mata muncul kepala. Kepala wanita, rambut panjang mengurai, kulit putih keabu-abuan, timbul perlahan dari dalam pusaran air. Matanya kosong. Mulutnya mengukir senyuman yang tidak wajar. Faris ketap gigi. Dia kerahkan kudrat. Cabut joran, campak begitu saja ke tebing dan berlari. Di belakang, dia dengar suara itu menjerit panjang. Sayu, menikam jantung. Jangan tinggalkan aku. Mereka berdua lari tanpa menoleh. Tinggal semua kelengkapan khemah, bakul ikan, joran semua. Sampai di jalan besar, Haikal terpaksa percikan air ke muka Faris. Faris menggigil, pucat, hampir-hampir pengsan. Malam itu, Faris demam panas. Dalam tidur, dia mengigau memanggil-manggil seseorang. Keesokan paginya, tubuh Faris penuh lebam-lebam, seperti dicengkam tangan kecil. Orang kampung bila dengar cerita itu cuma pesan satu. Kalau tempat itu memanggil, maknanya ada sesuatu yang dah letakkan mata pada engkau. Dan joran Faris, sampai sekarang masih ada yang kata kadang-kadang nampak di tebing sungai itu tersangkut, terbuai di angin, seperti masih menunggu tuannya kembali.